saya orang pertama yang akan yakin dengan bangganya. Tapi Alhamdulillah, asbab mendengar kata mak saya tahu yang terbaik untuk saya berada di sini. So bila kita dah masuk Dumai ni, dalam SEM 1, SEM 2 kita rasa macam apa ini kan. Tapi saya mempunyai prinsip, saya akan buat yang terbaik walaupun saya tak suka. Sebab dekat sekolah saya rasa saya tak dapat buat yang terbaik. Tapi bila dah sampai dekat Dumai ni, walaupun kena paksa ke ataupun dorongan daripada parents, saya nak buat yang terbaik. Bukan untuk saya saja, tapi untuk parents saya. Sebab usaha daripada parents adalah banyak daripada saya. Parents saya 95% pengorbanan diorang. Jadi 5% tu adalah daripada saya untuk banggakan mereka, untuk merasakan saya mampu mempunyai masa depan yang baik. Dan katanya telah bawa mak ayah pergi buat umrah? Ya, betul. Masya Allah, tabarakallah. Saya bawa mereka untuk umrah buat kali pertama bagi mereka. Subhanallah, saudara buat. Tuan-tuan, ni yang bawa anak dan terpaksa. Saya nampak tadi ada beberapa muka yang macam kena bawa mak ayah paksa. Dia kata kalau tak masuk, anak derhaka masuk neraka. Alright? Jadi dia pun datanglah kat sini. Bagi anda yang masih lagi fikir perlukah aku ambil kos di Tuan Ma Pengurusan Haji dan Umrah, ini contoh pelajar terpaksa. Dan dengan keterpaksaan itu, datang keredaan, dia buat yang terbaik. Alhamdulillah, dia mencapai sesuatu yang sangat menarik. Tepukan sekali.